Yang kedua, hikmah Nabi dibelah dada. Peristiwa pembelahan dada ketika baginda sudah dewasa, ketika baginda diutuskan sebagai Nabi, adalah kerana Allah Ta'ala ingin mengangkat baginda untuk menghadap Zat yang Maha Suci. Tiada sesiapa pun yang boleh naik menghadapnya kecuali mereka yang telah disucikan. Peristiwa ini juga berkait dengan kewajipan salat yang difardukan ke atas baginda, dan memandangkan salat memerlukan penyucian, maka baginda disucikan secara luaran dan dalaman, dan baginda disucikan dengan air Zam-Zam. Okey, sebab perjalanan itu Nabi akan menghadap Zat yang Maha Suci, maka Nabi disucikan dahulu, dibelahkan dadanya, dibersihkan dahulu sebelum menghadap Zat yang Maha Suci. Ketiga, hikmah ketiga, penyucian dengan salji mengisyaratkan kepada keyakinan yang menyejukkan dan kesannya terhadap hati. Oleh itu, ketika dada baginda dibelah, semasa baginda masih kecil, baginda merasai keyakinan yang menyejukkan hati terhadap keesaan Allah. Kemudian keyakinan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan pada baginda pada malam Isra' dan Mi'raj ke alam yang tertinggi. Okay. So hikmah ketiga ni, puncian dengan salji ni mengisyaratkan kepada keyakinan yang menyejukkan dan kesannya pada hati. Untuk Nabi ni rasa yakin, yakin yang mana yakin itu akan menyejukkan hati terhadap keesaan Allah. Ada perasaan rasa tu, rasa yakin Nabi ni, sebab kesan yang menyejukkan terhadap hati Nabi.